Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv Podcast bersama dengan saya, Richard Angelus, dalam siri pengajian Alkitab kita melalui Kitab Mazmur. Nah, dalam episod kali ini kita akan meneruskan pengajian kita di dalam Mazmur bab yang ke-10. Nah, kalau kamu ada Alkitab bersama dengan kamu, saya sarankan kamu buka ke Mazmur bab yang ke-10 sambil kamu melihat petikan firman itu sendiri, sambil kamu mendengar ataupun menonton podcast ini. Dengan itu saya mendoakan supaya Roh Kudus membawa kamu dan saya kepada pengertian akan firman Tuhan, dan lebih-lebih lagi mendoakan supaya kita boleh mengaplikasikan, mentaati firman yang kita sudah pelajari. Amin. Nah, mari saya mulakan dengan konteks Mazmur bab yang ke-10 ini dahulu. Latar belakangnya, saya ingin berkongsi tentang beberapa hal yang menarik. Yang pertama ialah menurut Septuagint. Septuagint ialah perjanjian lama, terjemahan daripada bahasa Ibrani kepada bahasa Yunani, perjanjian lama. Kalau kamu rujuk Septuagint, Mazmur bab yang ke-9 dan juga Mazmur bab yang ke-10 sebenarnya satu Mazmur. Berbeza dengan Alkitab yang kita ada dalam terjemahan bahasa Malaysia dan juga terjemahan Indonesia, ianya dibahagikan kepada dua bahagian. Tetapi kalau kamu lihat dalam Mazmur bab yang ke-10, ianya tidak ada pengenalan, tidak diberikan tajuk. Dan ini sesuai kerana kalau kamu lihat dalam Mazmur jilid yang pertama ataupun buku yang pertama, semua Mazmur akan ada pengenalan. Tetapi Mazmur bab yang ke-10 tidak ada pengenalan. Dan ianya boleh dijelaskan dengan melihat kepada Septuagint. Sebenarnya ini Mazmur bab yang ke-9 dan Mazmur bab yang ke-10 ialah satu Mazmur. Ianya bukan dipisahkan kepada dua Mazmur sebagaimana kebanyakan terjemahan yang kita ada. Menarik kan? Nah, oleh kerana ianya satu Mazmur, Mazmur bab yang ke-9 dan juga Mazmur bab yang ke-10, ianya ditulis sebagai puisi akrostik. Bermaksud begini, dalam huruf Ibrani ada 22 huruf dalam bahasa Ibrani. Jadi Mazmur dalam bahasa Ibrani, Mazmur bab yang ke-9 dan Mazmur bab yang ke-10 ianya dibahagikan kepada 22 rangkap. Nah, rangkap pertama dimulakan dengan huruf yang pertama, iaitu rangkap pertama dalam Mazmur bab yang ke-9, iaitu ada huruf Alef, ianya bermula dengan huruf Alef. Dan juga rangkap yang terakhir dalam Mazmur bab yang ke-10 diakhiri dengan huruf yang terakhir, iaitu Tau ataupun Taf. Dengan itu ini dipanggil sebagai puisi akrostik. Ini jelas kalau kamu perhatikan melalui terjemahan English, New Living Translation NLT ataupun New International Version, kamu akan mendapati ada 22 huruf Ibrani yang ada dalam Mazmur 119. Dan ini kamu boleh periksa dalam terjemahan English. Biasanya akan ada perpecahan ataupun rangkap ini dibahagikan kepada ayat ataupun huruf pertama, abjad pertama dalam bahasa Ibrani. Nah, kamu boleh cek Mazmur 119 dalam terjemahan English. Tetapi dalam terjemahan bahasa Malaysia kita tak diberitahu dan juga kita tak nampak sangat. That's why always missing in translation. Itu sesuatu yang agak sad lah untuk kita fikirkan dan kalau kita renungkan kan. Walaupun mari kita guna apa yang kita ada, dan saya percaya Tuhan boleh berbicara kepada kita melalui bahasa Malaysia, bahasa Indonesia yang kita boleh fahami. Amin. Nah, gaya bahasa ataupun literary device ada banyak dalam setiap Mazmur, sebab Mazmur ialah lyrical poetry. Jadi ada banyak literary device, gaya bahasa yang digunakan. Tapi top 3, yang pertama ialah parallelisme. Dan ini sangat-sangat top. Parallelisme bermaksud idea itu diulang dengan maksud yang sama tetapi menggunakan ayat yang berbeza. Contohnya dalam Mazmur bab yang ke-10 ini, ayat ke-9 menyatakan, dia menanti mangsa dalam senyap seperti singa. Dia menunggu untuk menangkap orang tidak berdaya. Dan di sini kamu lihat ayat yang diulang, iaitu menanti. Dia menanti. Kemudian dikatakan dia menunggu. Itu kan maksud yang sama. Dia menanti mangsa dalam senyap seperti singa. Apa singa itu lakukan? Ayat seterusnya menyatakan untuk menangkap orang
tidak berdaya. Dan itu yang dilakukan oleh singa kepada mangsanya, dan itu menunjukkan paralelisme apabila idea itu diulang dengan maksud yang sama tapi menggunakan ayat yang berbeza. Gaya bahasa yang kedua, top 2, iaitu ironi. Ironi ialah kontras di antara apa yang orang cakap ataupun apa yang orang percaya dan dikontraskan dengan realitinya yang sebenar. Contohnya ayat ke-11 menyatakan bahawa ini orang fasik, mereka berkata dalam hati mereka, Allah sudah lupa dan menyembunyikan wajahnya, Allah tidak akan melihat. Mereka kata Allah menyembunyikan wajahnya, Allah tidak akan melihat. Tetapi kalau kamu lihat ayat yang ke-14, iaitu realiti yang sebenarnya, pemazmur mengatakan, tetapi engkau Yahweh, engkau ya Allah memang memerhati kesusahan dan kesedihan untuk menghukum dengan tanganmu. Realiti sebenarnya Tuhan melihat. Tapi orang fasik mengatakan Tuhan tidak melihat. Tuhan telah tidak memandang, telah tidak menatapkan wajahnya, memalingkan wajahnya daripada mereka. Tapi itu bukan realiti sebenarnya. Sebenarnya Tuhan melihat. Itu ironi. Dan gaya bahasa yang ketiga iaitu akrostik, puisi akrostik yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, dalam Mazmur bab yang ke-10 ini saya bagikannya kepada 3 bahagian. Pertama iaitu pergumulan iman, lebih-lebih iman pemazmur ini dalam ayat pertama dengan ayat kedua. Bahagian kedua itu kejahatan berleluasa, ayat ketiga hingga ayat ke-11, dan saya akhirinya dengan keadilan Tuhan, ayat ke-12 hingga ayat ke-18. Nah, mari saya bacakan Mazmur bab yang ke-10 ini dahulu. Petikan ini agak panjang tapi sangat-sangat penting untuk kita baca sebab ini firman Tuhan. Saya bacakan melalui AVB Alkitab versi Borneo. Mazmur bab yang ke-10. Mengapakah engkau menjauhkan diri, ya Tuhan, ya Yahweh, dan bersembunyi pada masa kesusahan? Orang zalim dalam keangkuhannya menindas orang miskin. Biarlah mereka terperangkap dalam jerat sendiri. Orang zalim berbangga dengan keinginan hatinya, memberkati orang tamak dan mencerca Yahweh. Orang zalim berwajah pongah, tidak mendekati Allah. Dalam seluruh fikirannya, tidak ada Allah. Usahanya sentiasa berjaya, dia angkuh dan penghakimanmu jauh daripada matanya. Dan dia mencemuh semua musuhnya. Dia berkata dalam hatinya, aku tidak akan digugat, aku tidak akan ditimpa penderitaan. Mulutnya penuh sumpah seranah, dusta dan anaya. Di bawah lidahnya bersemadi kesusahan dan kejahatan. Dia menghendap di curug-curug rahsia di kampung dan membunuh orang yang tidak bersalah. Matanya mengintip mangsa yang tidak berdaya. Dia menanti mangsa dalam senyap seperti singa. Dia menunggu untuk menangkap orang yang tidak berdaya, lalu meragut mereka ke dalam jaringnya. Dia menjongkok dan meniarap, lalu orang yang tidak berdaya tewas oleh kekuatannya. Dia berkata dalam hatinya, Allah sudah lupa dan menyembunyikan wajahnya. Allah tidak akan melihat. Bangkitlah ya Yahweh, ya Allah, angkatlah tanganmu. Jangan lupakan orang yang daif. Mengapakah orang zalim mencerca Allah? Mengapakah dia berkata dalam hatinya, Allah tidak akan menyoal dan menghukum? Tetapi engkau, ya Allah, memang memerhati kesusahan dan kesedihan untuk menghukum dengan tanganmu. Orang yang tidak berdaya berserah kepadamu. Engkaulah penolong anak yatim. Patahkanlah kekuasaan orang zalim. Hukumlah dia sehingga hapus kejahatannya. Yahweh ialah Raja selama-lamanya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya akan lenyap dari tanahnya. Ya Yahweh, engkau telah mendengar hasrat orang daif. Engkau akan menetapkan hati mereka. Engkau akan mendengar keluhan mereka untuk berlaku adil kepada anak yatim dan orang yang ditindas, supaya tiada sesiapa di bumi ini akan menimbulkan ketakutan lagi. Ini firman Tuhan.
Nah, mari kita lihat bahagian yang pertama, iaitu pergumulan iman. Inilah pergumulan iman pemazmur ini. Kita lihat daripada ayat pertama dengan ayat yang kedua. Dia mengatakan, mengapakah engkau menjauhkan diri, ya Tuhan, ya Yahweh, bersembunyi pada masa kesusahan. Orang zalim dalam keangkuhannya menindas orang miskin, biarlah mereka terperangkap dalam jerat sendiri. Nah, persoalan mazmur mudah. Dia bertanya begini. Dia bukan bertanya kenapa Tuhan tidak tahu, kenapa Yahweh tidak tahu, kenapa Tuhan tidak memahami. Itu bukan persoalan dia. Sebab dia tahu bahawa Yahweh tahu. Dia tahu bahawa Yahweh memahami. Tapi soalan dia sebenarnya ialah, Tuhan, engkau tahu, engkau memahami, engkau mendengar, kenapa engkau tidak cepat-cepat tolong? Nah, itu persoalan dia sebenarnya. Kenapa Tuhan, kamu tahu tetapi tidak peduli? Kenapa engkau tidak peduli? Kenapa engkau tidak cepat-cepat memberikan pertolongan? Itu persoalan pemazmur ini. Dan ini soalan yang biasa ditanya oleh pemazmur kalau kamu biasa membaca dalam kitab Mazmur ini. Dan kalau kamu perhatikan ayat yang ke-11, ianya dikuatkan lagi dalam ayat ke-11, apabila dikatakan para musuh mereka mempersenda pemazmur dan juga orang benar, mereka berkata, Allah sudah lupa dan menyembunyikan wajahnya. Allah tidak akan melihat. Nah, ini persendaan para musuh. Mereka seolah-olah mengatakan bahawa Tuhan tidak peduli kamu orang. Tuhan tidak akan tolong kamu. Dalam bahasa Perjanjian Lama, apabila Tuhan menghadap wajahnya, itu dalam, kalau kamu rujuk dalam Bilangan bab yang ke-6 ayat ke-25 hingga ayat ke-26, lebih-lebih lagi ayat ke-26 Bilangan bab yang ke-6, itulah doa Imam Agung, doa berkat. Apabila dikatakan Tuhan menghadap wajahnya kepadamu, itu menunjukkan tentang perkenanan Tuhan. Tetapi apabila Tuhan menyembunyikan wajahnya, itu bermaksud Tuhan tidak berkenan ataupun Tuhan tidak peduli. Jadi para musuh mempersenda pemazmur dan juga orang benar mengatakan bahawa Tuhan tidak peduli kepada kamu. Itulah sebenarnya persoalan pemazmur ini. Bukan dia tidak percaya Tuhan wujud. Bukan dia tidak percaya Tuhan tidak tahu. Dia tahu Tuhan tahu. Dia tahu Tuhan melihat. Tetapi persoalan dia adalah, kenapa Yahweh? Kenapa engkau tidak cepat-cepat menolong? Kenapa engkau tidak peduli, tidak melakukan apa-apa? Itu sebenarnya persoalan pemazmur dalam ayat yang pertama ini. Nah, kalau saya ingin expand lagi soalan pemazmur dalam ayat yang pertama ini, kenapa soalan ini timbul? Dan ini bukan kali pertama. Sebagaimana saya katakan tadi dalam kitab Mazmur, ramai pemazmur yang bertanya soalan yang sama. Mengapa? Kenapa Tuhan? Musa sendiri dalam Bilangan bab yang ke-11 ayat yang ke-11 bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau memilih aku? Ayub juga bertanya sebab dia melihat diri dia tidak melakukan pelanggaran. Oleh itu dia bertanya kepada Tuhan, kenapa hal ini menimpa aku? Tanya Ayub dalam Ayub bab yang ke-7 ayat ke-20. Dan Mazmur yang sangat popular dengan bertanya soalan mengapa, kenapa, iaitu Nabi Habakuk. Habakuk bab yang pertama ayat ketiga, dia bertanya kepada Tuhan, kenapa? Kenapa tidak ada keadilan? Dia bertanya. Apabila Tuhan melakukan keadilan, dia juga bertanya, Tuhan kenapa terlampau berat? Dia bertanya soalan kepada Tuhan. Malah Yesus sendiri, kalau kamu rujuk dalam Matius bab yang ke-27 ayat ke-46, Yesus di kayu salib, Yesus berkata, Eloi, Eloi, ataupun Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Itu tanya Yesus. Dan ini bukan soalan yang ditanyakan oleh orang yang tidak percaya. Ini soalan yang ditanyakan oleh orang yang percaya. Seperti pemazmur ini, seperti Musa, seperti Ayub, seperti Habakuk, seperti Yesus dan ramai lagi. Dan saya ingin bertanya soalan ini dan juga menjawab soalan ini. Saya tanya soalan, saya jawab sendiri, yaitu kenapa pemazmur ini bertanya soalan? Kenapa soalan dalam ayat pertama ini, kenapa ianya timbul? Apabila dia bertanya, mengapa engkau menjauhkan diri, ya Yahweh, dan bersembunyi pada masa kesusahan? Saya fikirkan ada beberapa penjelasan yang kita boleh perhatikan. Ini datang daripada orang percaya. Pertama, dia bertanya bukan sebagai pemberontakan, tetapi kerana dia ada hubungan dengan Yahweh. You see, dia percaya kepada Tuhan, tapi pergumulan dia ialah
dengan cara ataupun kehendak Tuhan. Itu yang menjadi pergumulan dia. Dia percaya kepada Tuhan, dia mengimani Yahweh, tetapi dia masih lagi bergumul tentang cara Tuhan dan kehendak Tuhan, masa Tuhan, itu yang dia bergumul. Jadi apabila dia bertanya soalan ini, bukan tentang pemberontakan, tapi kerana dia ada hubungan dengan Tuhan. Seterusnya, ini bukan menunjukkan keraguan. Ingat saya katakan tadi, ini soalan yang datang daripada orang yang percaya. Ini bukan keraguan, tapi ini sebenarnya iman. Apabila dia bertanya soalan seperti ini, ianya seperti suatu protes iman yang ingin terus berharap kepada Tuhan. Nah, kalau kamu lihat dalam terjemahan yang kita ada menyatakan tentang ayat untuk Tuhan itu semuanya huruf besar. Saya terus panggil sebagai Yahweh. Yahweh ialah nama perjanjian Tuhan dengan umatnya, dan kalau Tuhan sudah berjanji kepada umatnya, Tuhan akan melakukannya. Dan persoalan pemazmur ialah, Tuhan, bukankah engkau berjanji akan menjaga orang yang benar seperti pemazmur dan juga orang benar yang lain? Kenapa Tuhan tidak melakukannya terus? Ini seperti protes iman bagi pemazmur ini kerana dia ingin terus berharap kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkannya, sebab Tuhan telah berjanji. Jadi ini bukan tentang keraguan tetapi tentang iman pemazmur ini. Last but not least, ini juga soalan timbul kerana pemazmur tahu bahawa Tuhan itu adil dan Tuhan itu berdaulat. You see, dia tahu Tuhan adil. Oleh itu apabila ketidakadilan terjadi, dia mahu keadilan datang daripada Tuhan. Dia bertanya soalan kerana dia mahukan keadilan datang daripada Tuhan. Sebab dia tahu bahawa Tuhan adil dan Tuhan sovereign. Tuhan itu berdaulat. Dia seolah-olah seperti berkata, Tuhan, God, Yahweh, you can do something about this. You are in charge. You are sovereign. Jadi kenapa lambat ataupun kenapa seolah-olah tidak peduli? Jadi soalan ayat yang pertama ini timbul kerana pemazmur dan juga orang yang percaya, bukan mereka memberontak tetapi kerana mereka ada hubungan dengan Tuhan. Bukan kerana mereka ragu akan Tuhan tetapi mereka ada iman. Sebab itu ini seperti suatu protes iman. Sebab mereka ingin terus berharap kepada Tuhan. Dan kerana pemazmur tanya soalan ini kerana dia tahu Tuhan itu adil dan Tuhan itu berdaulat. Jadi persoalan dia lah, kenapa? Kenapa lambat? Bila lagi? Kenapa seolah-olah seperti tidak peduli? Jadi saya perhatikan pemazmur ini ada pergumulan iman dia terjadi, tapi iman dia tetap ada. Kerana dia ada hubungan dengan Tuhan, dia ada iman kepada Tuhan, tetap lagi protes iman tapi tetap lagi beriman kepada Tuhan, dan dia percaya bahawa Tuhan itu adil dan berdaulat. Ini sesuatu yang harus kita belajar sebagai orang yang percaya. Apabila kita bertanya soalan kepada Tuhan, saya harap soalan kita itulah bukan soalan yang ingin memberontak terhadap Tuhan ataupun ingin menimbulkan keraguan dalam diri kita sendiri, tapi apabila kita bertanya kerana kita ada hubungan dengan Tuhan, kerana kita ada iman kepadanya, kerana kita tahu Tuhan itu benar, Tuhan itu kasih, Tuhan itu adil, Tuhan itu berdaulat. That's why kita bertanya soalan. Jadi Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk tidak bertanya soalan kepadanya. Kita tanya soalan kepada dia, kita argue dengan dia seperti Nabi Habakuk, tapi kamu kena sedarlah Tuhan tidak akan kalah. Kita akan kalah, tapi kita boleh bertanya soalan, kita boleh komplain kepada Tuhan. Sebab kita ada hubungan dengan dia, kerana kita ada iman kepadanya, kerana kita kenal siapakah Tuhan ini. Amin. Nah, mari kita lihat bahagian yang kedua, iaitu saya melihat ini sebagai kejahatan berleluasa daripada ayat ketiga hingga ayat yang ke-11. Nah, bagi pemazmur dan juga malah menurut Alkitab secara keseluruhannya, sebenarnya isu sebenar orang zalim ataupun isu sebenar orang fasik ialah mereka ada keangkuhan. It is pride. Itu masalah mereka sebenar. Ayat kedua menyatakan bahawa orang zalim ataupun orang fasik, orang zalim dalam keangkuhannya menindas orang miskin. Malah mereka juga malah dikatakan juga ayat yang kelima, usahanya sentiasa berjaya, dia angkuh dan menghakimi Tuhan jauh, dan penghakiman Tuhan jauh daripada matanya. Jadi dua kali dia nyatakan bahawa orang zalim, orang fasik, at its core sebenarnya mereka ini angkuh. They are prideful. Dan ini ternyata dinyatakan dalam Amsal bab yang ke-16 ayat ke-18 menyatakan bahawa pride, iaitu keangkuhan, mendahului kehancuran dan hati yang sombong mendahului kejatuhan. Sebab itu pemazmur berkata dalam ayat kedua itu tadi, orang zalim, orang fasik dalam keangkuhannya menindas orang miskin, biarlah mereka
terperangkap dalam jerat mereka sendiri, iaitu keangkuhan mereka itu mendahului kehancuran mereka nanti. Hati mereka yang sombong akan menjatuhkan mereka. You see, the core of kejahatan ialah disebabkan oleh pride. Dan itu kan yang terjadi kepada iblis because of prideful, keangkuhan. Itu yang pemazmur perhatikan, malah menurut Alkitab, isu sebenar orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang berdosa ialah isu tentang keangkuhan, pridefulness. Itu tidak boleh ada bagi pengikut Yesus Kristus. Nah, apa dalam fikiran mereka? Menurut pemazmur, ini beberapa hal yang dalam fikiran dan hati mereka. Pertama, mereka tidak takut akan Tuhan. They have no fear of the Lord. Ayat ketiga menyatakan mereka mencerca Tuhan. Ayat ke-13 sekali lagi menyatakan mereka mencerca Tuhan. Dan ayat kelima menyatakan mereka mencemuh semua musuhnya. Dan mereka tidak ada rasa the fear of the Lord. Malah kalau kamu bandingkan dengan 10 hukum ataupun 10 perintah, mereka melanggar hampir semua hukum ataupun perintah Allah, the Ten Commandment tu hampir semua mereka langgar. Kenapa? Kerana mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka mencerca Tuhan, malah mereka mencemuh semua musuhnya. They have no fear of the Lord. Yang kedua, mereka tidak peduli akan Tuhan, malah mereka tidak mencari Tuhan. Ayat keempat menyatakan orang zalim berwajah pongah, tidak mendekati Allah. Nah, kalau kamu tidak faham apakah dimaksudkan dengan wajah pongah, itu kalau kamu rujuk dalam terjemahan baru Indonesia menyatakan batang hidungnya ke atas. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan keangkuhan. Itu sekali lagi. Dalam NLT, New Living Translation, terus menterjemahkannya directly, mengatakan they are too proud to seek God. Jadi mereka angkuh, mereka tidak peduli akan Tuhan, mereka tidak mencari Tuhan. Malah ayat kelima mengatakan penghakimanmu, the judgment of God, penghakiman Tuhan jauh daripada mata mereka. Mereka tidak melihat tentang penghakiman Tuhan, mereka tidak pernah pun membayangkan bahawa Tuhan akan menghakimi mereka suatu hari nanti. Sebab mereka tidak peduli, mereka tidak mencari Yahweh. Dan mereka berkata, oh, aku tidak akan dapat penghakiman. Aku tidak akan ditimpa penderitaan. Dia katakan dalam ayat yang ke-6. Nothing will happen to me, mereka kata. Dan mereka juga dikatakan mereka katakan Allah sudah lupa dan Allah tidak akan melihat, mereka kata dalam ayat yang ke-11. Jadi mereka tidak peduli akan Tuhan dan mereka tidak mencari Tuhan. They are too proud to seek God. Dan penghakiman Tuhan itu jauh daripada pandangan ataupun imajinasi mereka. Nah, kalau kita juga perhatikan, saya perhatikan sebagai fikiran dan hati mereka juga kontradiksi. Nah, mula-mula mereka berkata dalam ayat yang keempat bahawa tidak ada Allah, there is no God. Tetapi disebabkan there is no atheist dalam perjanjian lama, bahawa semua orang percaya akan Tuhan. Tidak semestinya mereka percaya kepada Yahweh, Tuhan Allah yang sebenar. Setiap orang dalam perjanjian lama percaya akan Tuhan. So the issue dia adalah kamu percaya kepada Tuhan yang benar ataupun percaya kepada Tuhan yang palsu. Jadi terjemahan JPS, Jewish Publication Society, menterjemahkan ayat yang keempat ini sebagai mereka berkata God does not care. Itu lebih I think ianya lebih tepat lagi daripada berkata there is no God. Actually ayat yang lebih tepat lagi, God does not care. Itu yang mereka fikirkan. Tetapi kalau kamu perhatikan pada masa yang sama juga, ayat ke-11, mereka juga percaya bahawa Tuhan Allah. You see, orang yang kata tidak percaya kepada Tuhan, mereka berkata tentang Tuhan. Betul? Even atheist pun, mereka yang atheist mengatakan Tuhan itu tidak wujud. Untuk kamu tahu apakah definisi atheist, theist ataupun theos, itu Tuhan. Atheist bermaksud tidak percaya kepada Tuhan. Untuk mereka menyatakan definisi atheist, mereka perlukan ayat Tuhan dekat sana. Tidak percaya kepada Tuhan. In order for them to say mereka tidak percaya kepada Tuhan. Do you get what I mean? Bermaksud even mereka tak percaya kepada Tuhan pun, mereka masih lagi menggunakan ayat theos, Tuhan, untuk memberi definisi bahawa mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi kepada mereka dalam ayat ke-11. Mereka berkata dalam hati mereka, Allah sudah lupa dan menyembunyikan wajahnya. Allah tidak akan melihat, mereka kata. But still issue mereka still dealing with God.
Mereka kata mereka tidak percaya kepada Tuhan ataupun mereka berkata bahawa Tuhan tidak peduli, tapi mereka masih lagi bercakap tentang Tuhan. Oleh itu saya katakan bahawa fikiran dan hati mereka contradict. They have a contradiction mind. They say God tidak peduli, tapi pada masa sama juga they have concern about God. Tapi mereka tak peduli akan Tuhan. Mereka tahu Tuhan wujud, tapi mereka tidak mencari Tuhan. That is kontradiksi in their life. Dan mereka tidak percaya kepada Yahweh. Sebenarnya mereka percaya kepada Tuhan yang mereka fikirkan, oh Yahweh sebenarnya begini begitu, tapi sebenarnya Tuhan yang mereka percayakan is a very small and a very weak God yang mereka percaya. Mereka percaya kepada Tuhan yang sangat-sangat lemah, yang tidak tahu akan keadilan. Sebab itu mereka cakap, oh Allah tidak peduli akan kami. Mereka tidak akan dihukum. Ini kerana because they have a small-minded God that mereka percaya. This is not Yahweh. Tuhan Yahweh tidak seperti itu. Tuhan peduli dan Tuhan akan menghukum mereka. Nah, dipendekkan cerita, mereka tidak takut akan Tuhan. They have no fear of the Lord. Dan mereka tidak peduli akan Tuhan dan mereka tidak mencari Tuhan. Dan fikiran dan hati mereka sentiasa ada kontradiksi. Contradiction will always be in their life. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, there always be contradiction in their heart, in their mind. Itu yang kalau kamu boleh perhatikan kepada orang yang mengatakan mereka tidak percaya, ataupun orang yang percaya kepada Tuhan-Tuhan palsu, there will always be contradiction in their mind and also in their heart at its core. You see? Now, mari kita lihat seterusnya apa yang mereka buat. Disebabkan fikiran dan hati mereka begini, they doesn't have the fear of the Lord. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak peduli akan Tuhan, malah mereka tidak mencari Tuhan. Fikiran dan hati mereka kontradiksi. Jadi apa yang mereka buat? Sebagaimana yang kita perhatikan dalam Alkitab, apa yang ada dalam hati kamu itu akan timbul melalui perbuatan kita. Apa yang dalam fikiran dan hati kita itu akan menyelah, akan ditunjukkan melalui perbuatan kita. Apa yang mereka lakukan? Disebabkan fikiran dan hati mereka begini, mereka tidak takut akan Tuhan, mereka tidak peduli dan tidak mencari Tuhan, fikiran dan hati mereka kontradiksi, maka mereka menindas orang miskin. Malah mereka memuji, memberkati orang yang tamak. Malah mereka bersukaria dengan orang yang tamak. Sebab orang tamak suka dengan orang tamak, kan? Dan mereka membunuh orang yang tidak bersalah. Innocent people mereka bunuh. Dan mereka menangkap orang yang tidak berdaya, orang yang lemah, orang yang miskin. Itu yang mereka lakukan. You see, apa yang dalam fikiran dan hati mereka ditunjukkan melalui perbuatan mereka. Now, kalau kita pergi kepada ayat yang ketujuh, ini nota tambahan, menurut komentari orang Yahudi, maksudnya bukan komentari Kristian, menyatakan ayat ketujuh mungkin memberi clue tentang mereka juga melakukan sihir dengan melontarkan kata-kata kutukan ataupun jampi. Ayat ketujuh menyatakan mulut mereka penuh sumpah seranah, dusta dan anaya, di bawah lidahnya bersemadi kesusahan dan kejahatan. Dan ini menunjukkan bahawa mereka bukan hanya melakukan perbuatan yang jahat kepada orang, tapi mereka juga bercakap kata-kata mereka, kutukan mereka, kata-kata mereka melalui kutukan ataupun mungkin jampi. Mungkin ianya ada menunjukkan tentang witchcraft juga mereka gunakan. So ini kejahatan yang mereka lakukan yang berleluasa. Nah, mari kita lihat yang terakhir sekali, bahagian yang terakhir, iaitu keadilan Tuhan. Daripada ayat ke-12 hingga ayat ke-18, keyakinan pemazmur. Soalan yang pertama, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau menjauhkan diri ya Tuhan dan bersembunyi pada masa kesusahan? Tapi di akhirnya pemazmur, sebagaimana semua para pemazmur, bermula dengan keraguan, bermula dengan tanda tanya, bermula dengan ketakutan dan sebagainya. Semua pemazmur mengakhiri mazmur mereka dengan menunjukkan tentang kebenaran akan siapakah Tuhan ini. Nah, dalam mazmur bab yang ke-10, selepas dia bertanya, mengapa engkau menjauhkan diri, mengapa engkau menyembunyikan diri, pemazmur kali ini menunjukkan kebenaran tentang Tuhan. Ini keyakinan pemazmur dan ini ialah kebenaran tentang Tuhan. Pertama, bahawa Tuhan akan bertindak. He will take action. Ayat ke-12 menyatakan, bangkitlah ya Yahweh, ya Allah, angkatlah tanganmu. Ayat untuk bangkit, arise O Lord. Ini ialah bahasa peperangan. Seolah-olah pemazmur ingin menyatakan, Tuhan bertindaklah, Tuhan berperanglah bagi kami. Kerana Tuhan ialah pahlawan perang. Bangkitlah ya Yahweh, ya Allah, angkatlah tanganmu. Iaitu Tuhan
pasti akan bertindak. He will arise. Dia ialah pahlawan yang akan berperang bagi pihak mereka yang percaya kepadanya, kepada umatnya. Kedua, iaitu Tuhan memang melihat. You see, bagi orang fasik, orang jahat, mereka berkata Tuhan tidak akan peduli. Tapi sebenarnya Tuhan melihat. Ayat ke-14 dia berkata, tetapi engkau ya Allah memang memerhatikan kesusahan dan kesedihan. Memang memerhatikan kesusahan dan kesedihan. Dan ini berbeza dengan pemazmur pada mula-mula tadi. Pemazmur mula-mula tadi ayat pertama, dia berfikir bahawa Yahweh tidak melihat. Kenapa engkau menjauhkan diri? Kenapa engkau menyembunyikan diri pada masa kesusahan? Mengapa engkau berpaling daripadaku? Dia bertanya. Malah para musuh juga mengatakan, sudah diberitahu tadi, mereka tidak mahu melihat Tuhan. Itu dikatakan, dia berkata dalam hatinya, ayat yang kelima, usahanya sentiasa berjaya, dia angkuh dan penghakimanmu jauh daripada matanya. Maksudnya mereka tidak mahu melihat Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan melihat perbuatan jahat mereka. This is a good way untuk pemazmur untuk menunjukkan kepada kita tentang dilema. Pemazmur pada mulanya berfikir bahawa Tuhan tidak melihat mereka. Para musuh, orang tidak percaya, mereka tidak mahu melihat Tuhan, tetapi sebenarnya kebenaran tentang Tuhan, Tuhan melihat perbuatan jahat mereka. Tuhan melihat apa yang terjadi kepada umatnya. Tuhan memang melihat. Dan yang ketiga, Tuhan memang mendengar. Bagi para musuh, mereka berkata, orang fasik, orang jahat, mereka berkata Tuhan tidak akan mendengar rayuan kamu orang. Dia tidak akan mendengar, dia telah berpaling mukanya kepadamu. Tetapi sebenarnya the reality is Tuhan memang mendengar. Pemazmur mengatakan ayat ke-17, ya Yahweh, engkau telah mendengar hasrat orang daif ataupun orang yang dalam kesempitan. Engkau akan mendengar keluhan mereka. 2 kali dikatakan engkau telah mendengar, engkau akan mendengar. Jadi Tuhan memang mendengar. Ini kebenaran tentang Tuhan. Selain itu juga dikatakan bahawa Yahweh, dia ialah Raja selama-lamanya. Ayat ke-16 dengan terang-terang menyatakan Yahweh ialah Raja selama-lamanya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya akan lenyap dari tanahnya. You see, Raja akan memelihara umatnya. Inilah yang dilakukan oleh Yahweh, iaitu dia akan memelihara umatnya, iaitu orang benar. Tetapi orang yang tidak mengenalnya ataupun orang yang kenal dia, tahu dia tapi telah menolaknya, mereka tidak akan ada hubungan dengan raja ini lagi, maka mereka akan lenyap daripada tanahnya. Konteksnya kalau kamu rujuk dalam Mazmur bab yang kedua, dikatakan bahawa Tuhan telah Tuhan telah menabalkan yang diurapi, iaitu Mesias sebagai Raja selama-lamanya, dan dia akan bertakhta di Zion, iaitu di kota Tuhan, iaitu di Yerusalem, dan dia akan bertakhta, dan para musuh sama ada mereka akan tunduk kepadanya atau mereka akan dilenyapkan daripada tanahnya. Dan ini sesuai dengan ayat yang ke-16 berkaitan dengan Mazmur bab yang kedua, iaitu di tanah perjanjian, iaitu lebih spesifik lagi di Zion, di Yerusalem, orang yang tidak percaya ataupun yang menolak Mesias akan lenyap daripada tanahnya. Orang yang tidak mengenalinya akan lenyap. Kenapa? Kerana Tuhan, Yahweh dan Mesiasnya ialah Raja selama-lamanya. Amin. Dan last but not least, iaitu Tuhan ialah Hakim yang benar. Usi pemazmur percaya bahawa walaupun dia bertanya soalan bila lagi Tuhan engkau akan menghakimi, bila lagi Tuhan engkau mengadili tentang apa yang terjadi kepada mereka, mengadili orang fasik dan juga orang yang keji, orang yang jahat ini, tetapi akhirnya pemazmur percaya bahawa Tuhan ialah hakim yang adil. Usi para musuh tidak akan berjaya dan mereka tidak akan selamat selama-lamanya. Kalau kamu pergi kepada ayat yang ke-5, dikatakan usahanya sentiasa berjaya, ataupun usaha mereka seolah-olah berjaya. Even sekarang pun kamu lihat orang yang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan ataupun orang yang menolak Tuhan yang sebenar, mereka seolah-olah berjaya, tapi itu tidak akan terjadi selama-lamanya. Ayat ke-15 dan ayat ke-16 menyatakan, patahkanlah kekuasaan orang zalim, hukumlah dia sehingga hapus kejahatannya,
Tuhan Yahweh ialah Raja selama-lamanya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya akan lenyap dari tanahnya. Akhirnya para musuh tidak akan berjaya selama-lamanya. Mereka tidak akan selamat selama-lamanya. Dan mereka tidak akan lagi mencerca Yahweh. They will never curse. People yang curse tidak boleh masuk dalam kerajaan Allah. Itu yang dinyatakan dalam kitab Wahyu, Revelation. Dan bukan itu saja, malah kekuasaan iaitu mereka punya power dan mereka punya arm, sama ada merujuk kepada tangan mereka ataupun tentera mereka, apapun kekuasaan mereka, itu akan dipatahkan oleh Tuhan. It will be break by God, because Tuhan ialah hakim yang adil. You see, melalui ayat ke-12 hingga ayat ke-18 kita boleh melihat kebenaran tentang Tuhan. Tuhan akan bertindak, Tuhan memang melihat, Tuhan memang mendengar, Tuhan ialah Raja selama-lamanya, dan Tuhan ialah hakim yang adil. Amin. Nah, secara mutlaknya Yahweh ialah Allah kepada orang miskin, Allah kepada orang yang tidak bersalah, Allah kepada orang yang daif ataupun orang yang tertindas ataupun orang yang lemah, dan dia ialah penolong anak yatim. God is the God of the weak. God is the God of those yang tidak bersalah. God is the God of orang yang benar, yang percaya kepadanya, orang yang tidak bersalah. Dia ialah penolong kepada anak yatim. Sebab itu kalau kamu merujuk dalam Mazmur bab yang ke-12 ayat ke-5 mengatakan, kerana orang miskin ditindas dan kerana orang sesak merintih, aku, kata Tuhan, Yahweh, aku akan bangkit sekarang, firman Tuhan. Aku akan memberi mereka kesejahteraan yang diingini. Apabila orang miskin, apabila orang yang tidak bersalah, apabila orang yang mengenal Tuhan, orang benar, meminta tolong kepadanya, soon or later, Tuhan akan datang dan dia akan menghakimi. Dia akan bangkit dan melawan para musuh. Ultimately, secara mutlak, itulah yang akan dilakukan oleh Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita pergi kepada kesimpulan, di mana saya akan kaitkannya dengan Alkitab secara menyeluruh dan juga kita akan melihat serba sedikit dalam Perjanjian Baru, saya ingin ulang sekali lagi setakat ini apa yang kita sudah pelajari. Daripada bahagian pertama, kita melihat bahawa soalan daripada orang yang percaya ianya sesuatu yang normal. Malah Musa bertanya soalan, Ayub, Habakuk, malah Yesus sendiri bertanya soalan. Itu soalan yang ditanyakan oleh orang percaya. Itu sebenarnya bukan menunjukkan pemberontakan, tetapi kerana ada hubungan dengan Tuhan. Bukan kerana keraguan, tetapi kerana ada iman. Ini seperti protes iman. Dan kerana kita percaya bahawa Tuhan adil dan Tuhan berdaulat. Sebab itu orang yang percaya, kita yang percaya, boleh bertanya soalan kepada Tuhan. Asalkan kita jangan memberontak, jangan membawa kepada keraguan dan sebagainya, we can ask God. You see, it is good for us even to ask God. Dan Tuhan tidak pernah terjejas dengan soalan kita, because Tuhan always win and He always have answer. Kita terus bertanya kepada Dia, but biar soalan kita itu timbul kerana kita ada hubungan dengannya, kerana kita beriman kepadanya, kerana kita percaya siapakah Tuhan itu. Dan kalau kita lihat juga melalui kejahatan ini, kita melihat bahawa kejahatan di dunia ini daripada dulu sampai sekarang, ianya at its core, secara asasnya ialah kerana keangkuhan manusia ataupun kerana keangkuhan ciptaan Tuhan yang ingin lebih tinggi lagi daripada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh iblis, Satan. Dia angkuh, dia ada pride kepada Tuhan. Itulah yang akan menjatuhkan dia, itulah yang akan membawa kepada kehancurannya. Bagi mereka yang angkuh, mereka yang tidak takut akan mereka yang angkuh ini, ada ciri-ciri mereka dalam fikiran dan hati mereka. Pertama, mereka tidak takut akan Tuhan. They have no fear of the Lord. Kedua, mereka tidak peduli pun dan mereka tidak mencari Tuhan pun. Dan ketiga, mereka ada fikiran dan hati yang contradict. There always be war inside their heart, inside their mind, yang tidak boleh di settle. There always be kekacauan dalam hati dan fikiran mereka. Dan oleh itu, ianya ditunjukkan melalui perbuatan. Dan akhir sekali kita sudah melihat tadi tentang Tuhan. Kita melihat bahawa Tuhan akan bertindak. Ultimately, dia akan bertindak. Dia akan
dia memang melihat apa yang terjadi kepada kita. Dia memang melihat, dia memang mendengar, dan dia ialah Tuhan Raja selama-lamanya, dan dia ialah Tuhan Allah yang hakim, yang adil. Soon or later, semua manusia akan dihakimi. Dia telah melihat penderitaan kamu, dia sudah mendengar jerihan doa kamu, dia akan melakukan sesuatu. Akhirnya nanti ultimately dia akan mengadili semua orang, dan pengadilannya sentiasa benar kerana dia raja selama-lamanya, dia hakim yang adil, dan dia ialah Tuhan yang kita boleh percayai kerana dia ialah Tuhan bagi orang yang miskin, orang yang tidak bersalah, orang yang tertindas, orang yang lemah, dan juga penolong anak yatim. This is the God who melihat orang yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya. Sooner or later, justice will come. Kalau tidak di dunia ini, di akhirat nanti. Nah, mari saya bawa kita kepada dua kesimpulan ataupun aplikasi. Sebenarnya tadi pun kita sudah banyak melihat aplikasi. Dan secara ringkas, pertama, carilah Tuhan selagi ada peluang. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, Mazmur bab yang ke-9 dan juga Mazmur bab yang ke-10 ialah satu Mazmur. Dalam Mazmur bab yang ke-9 ayat ke-10 menyatakan, "Ya engkau, ya Yahweh, tidak mengabaikan sesiapa yang mencarimu." Nah, seperti pemazmur dan orang benar, apabila kita mencari Tuhan, dia tidak akan mengabaikan kita. Sesiapa yang mencarinya akan menjumpainya. Tetapi orang angkuh dalam Mazmur bab yang ke-10 ini, orang angkuh, orang zalim, orang fasik, mereka berwajah pongah, mereka tidak mendekati Allah. Batang hidung mereka ke atas, iaitu they are so proud, mereka tidak mahu mencari Tuhan. Tetapi cabaran saya kepada kamu pada masa ini, selagi kamu masih hidup, selagi kamu masih lagi bernyawa, carilah Yahweh selagi ada peluang. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Nah, mari saya bacakan dalam Yesaya bab ke-55 ayat ke-6 hingga ayat ke-7 menyatakan begini. Yesaya bab ke-55 ayat ke-6 hingga ayat ke-7 berkata, "Carilah hadirat Yahweh selagi dapat ditemui. Berserulah kepadanya selagi dia dekat. Hendaklah orang fasyik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan segala rancangannya. Hendaklah dia kembali kepada Yahweh, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, kerana dia akan mengampuni dengan limpahnya." Apa kata Tuhan? Carilah hadirat Yahweh selagi dia dapat ditemui. Berseru kepadanya selagi dia dekat. Carilah Tuhan selagi ada peluang. Begitu juga yang dinyatakan oleh Paulus kepada orang di Athena dalam kisah para rasul bab yang ke-17 ayat ke-26 hingga ayat ke-28, ataupun mari saya just baca ayat yang ke-27 saja. Masing-masing diharapkan mencari Allah, mudah-mudahan mereka menemuinya. Dia tidaklah jauh daripada kita. Dia tidaklah jauh daripada kita. Oleh itu, carilah Tuhan selagi ada peluang. Datang kepada Yahweh selagi ada peluang. Today, if you hear His voice, hari ini jika kamu mendengar suaranya, suara Roh Kudus, do not harden your heart. Jangan keraskan hati kamu. Datang kepadanya. Carilah Tuhan selagi ada peluang. Dan poin yang kedua yang saya ingin cabar kita, iaitu marilah kita, sama ada kamu sudah percaya lama ataupun kamu sudah baru-baru percaya, marilah kita terus menerus takut akan Tuhan sekarang dan selamanya. Marilah kita ada the fear of the Lord. Usia pemazmur dalam Mazmur bab yang ke-9 ayat ke-20 menyatakan, pemazmur meminta agar Yahweh menimbulkan ketakutan, terror dalam hati orang zalim ataupun orang fasik ataupun orang angkuh, supaya mereka ada sedar diri bahawa mereka hanyalah manusia, bahawa mereka ialah manusia yang fana. Timbulkan dalam hati mereka ketakutan. Nah, kerana mereka tidak takut akan Tuhan, mereka tidak hormat, mereka tidak respect akan Tuhan. Tapi dalam Mazmur bab yang ke-10 ini juga kita digalakkan ataupun dicabar untuk terus-menerus takut akan Tuhan. Ini hal yang sama. Para orang fasik, orang angkuh, orang zalim, mereka tidak takut akan Tuhan.
mereka mencela Tuhan, itu menjadikan mereka sangat-sangat tidak takut kepada Tuhan. Tapi kita jangan begitu. Kita dicabar untuk terus-menerus takut akan Tuhan. Malah dalam perjanjian, dalam Alkitab secara keseluruhannya, perjanjian lama dan perjanjian baru, kita diperintahkan untuk terus-menerus takut akan Tuhan. To have the fear of the Lord. Fear Yahweh. Sejauh mana pun sama ada iman kamu sangat-sangat kuat pun, terus takut kepada Tuhan. Walaupun kita dipanggil sebagai anak-anak Allah, the children of God, takut akan Tuhan. Let us love our Father. Let us come to Jesus. But at the same time, ada fear, reverent, the fear of the Lord itu sangat-sangat penting. Walaupun nanti di syurga pun, apabila kita sudah bersama dengan Dia, terus-menerus takut akan Tuhan. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the wisdom is the knowledge of God. Iaitu kebenaran bahwa Tuhan ialah Yahweh. Dia ialah Tuhan kita. Yes, kita ada hubungan dengan Dia. Yes, we love our God. But we also need to have the fear of the Lord. Nah, salah satu sebab kenapa kita harus ada takut akan Tuhan, iaitu dalam sebagaimana dinyatakan Musa dalam Keluaran bab yang ke-20 ayat ke-20, dia berkata, kata Musa kepada umat Israel, jangan takut kerana Allah telah datang untuk menguji kamu supaya kamu sentiasa takut kepadanya, lantas kamu tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan datang kepada mereka, Tuhan datang dengan hadiratnya supaya mereka apa? Supaya mereka bukan takut kepadanya sahaja, tapi supaya mereka sentiasa takut kepadanya, terus menerus takut kepadanya sekarang dan selamanya, supaya ianya boleh menjauhkan kita daripada melakukan dosa. The fear of the Lord boleh menjauhkan kita daripada menjadi orang fasik, orang angkuh, orang zalim. Let us have the fear of the Lord. Yes, we have the love of God, but we also need to have the fear of the Lord. Jadi ini dua cabaran yang saya ingin cabar kita as we close Mazmur bab yang ke-9 dan juga Mazmur bab yang ke-10 ini. Carilah Yahweh selagi ada peluang. Dia tidak akan mengabaikan sesiapa yang mencarinya. Dan kedua, marilah kita takut akan Tuhan, the fear of the Lord, sekarang dan selama-lamanya. Kerana kita diperintahkan untuk sentiasa takut kepadanya dan juga supaya ini boleh menghindari kita daripada berbuat dosa terhadapnya. Seperti orang zalim, seperti orang fasik. Carilah Tuhan selagi ada peluang, takut akan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Saya tutup pengajian kita ini melalui berkat supaya kamu diberkati oleh Tuhan, supaya firman ini terus menggalakkan kamu untuk mentaatinya dan berdoa supaya Roh Kudus menguatkan kamu, datang kepadanya, minta Roh Kudus mengajar kamu untuk taat kepadanya, untuk mencari Tuhan, untuk takut akan Tuhan. Saya jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Kalau episod ini memberkati kamu ataupun mana-mana episod yang memberkati kamu dalam Legacy.tv podcast ini, kongsikannya kepada yang lain supaya ramai lagi boleh mengenali akan wujudnya podcast ini. Kalau kamu sudah melakukannya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Shalom.